Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang dihormati pengerusi majlis, panel penilai, serta hadirin sekalian. Saya, Teknologis Maizatul Akmam binti Ismail dari Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Politeknik Ungku Omar. Hari ini, saya akan membentangkan kajian bertajuk Penilaian Impak E-buku Cyber Security Ethics and Countermeasure terhadap pelajar kursus Cyber Security Fundamentals. Kajian ini memberi fokus kepada keberkesanan e-buku sebagai intervensi dalam meningkatkan pemahaman pelajar terhadap keselamatan siber. Isu utama kajian ini adalah peningkatan ancaman siber seperti malware, phishing dan penipuan sosial, namun tahap pemahaman pelajar masih sederhana dan bahan pembelajaran pula kurang interaktif. Sehubungan itu, saya bersama dua penyelidik yang lain telah menghasilkan sebuah e-buku interaktif yang mengandungi kandungan nota yang ringkas dan padat, penggunaan visual grafik yang menarik, video, dan aktiviti pembelajaran interaktif seperti kuis dan permainan untuk menguji kefahaman pelajar. Tujuan utama e-buku ini diterbitkan adalah untuk menjadikan pembelajaran lebih mudah difahami dan menarik. Sasaran kajian adalah pelajar semester 2, Diploma Teknologi Maklumat di PUO yang mengambil kursus Cyber Security Fundamentals. Bagi menyokong kajian ini, terdapat 3 asas teori utama. Pertama, penerimaan digital e-buku meningkatkan akses pembelajaran dan motivasi pelajar. Kedua, literasi siber, pengguna sering terdedah kepada ancaman, maka pendidikan awal sangat penting. Ketiga, kuasa multimedia, elemen grafik dan interaktif membantu pelajar memahami konsep kompleks dengan lebih mudah. Kesemua teori ini menyokong penggunaan e-buku sebagai alat pembelajaran yang berkesan. Dari segi metodologi, kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sokongan data kualitatif melalui Google Forms yang diedarkan kepada target sasaran. Seramai 91 orang pelajar semester 2 yang mengambil kursus Cyber Security Fundamentals terlibat sebagai responden. Instrumen kajian menggunakan skala Likert yang merangkumi demografi, kualiti e-buku, impak terhadap pemahaman, dan maklum balas pelajar. Analisis data dilakukan secara deskriptif menggunakan MS Excel 365 bagi mendapatkan nilai min dan sisihan piawai. Bagi dapatan awal, dari segi jantina responden terdiri daripada 43% pelajar lelaki dan 48% pelajar perempuan. Bagi tahap pengetahuan asas malware, 66% berada pada tahap sederhana, 24% pada tahap rendah atau tiada asas dan hanya 10% mahir. Ini menunjukkan majoriti pelajar bermula dengan tahap pengetahuan yang sederhana atau lemah. Justeru, ini membuktikan keperluan kepada intervensi seperti e-buku ini. Baik, seterusnya kita lihat kepada dapatan mengenai kualiti kandungan dan reka bentuk e-buku. Hasil soal selidik menunjukkan skor min yang sangat tinggi, antara 4.75 hingga 4.77 pada skala pukul 5. Item tertinggi ialah aktiviti pengukuhan minda seperti word search, padanan dan kuis, dengan skor 4.77, menunjukkan pelajar sangat menghargai interaktiviti dalam proses ulang kaji. Elemen grafik, nota ringkas, serta pautan video turut mendapat skor 4.76, membuktikan reka bentuk e-buku ini tidak membosankan dan mesra pengguna. Sisihan piawai yang rendah, sekitar 0.47 hingga 0.51, menunjukkan konsensus kukuh bahawa reka bentuk e-buku ini berada pada tahap premium dan konsisten. Dari segi impak terhadap pemahaman dan kesedaran, skor tertinggi ialah 4.81, iaitu peningkatan keupayaan pelajar mengenal pasti simptom jangkitan sistem akibat malware. Ini diikuti oleh kefahaman terhadap Chia Triad dan Cyber Kill Chain dengan skor 4.79, serta keupayaan membezakan jenis-jenis malware 4.78. Apa yang menarik, pelajar bukan sekadar menghafal teori, tetapi dapat menerapkan pengetahuan kepada situasi sebenar. Secara keseluruhan, tahap kepuasan pelajar sangat tinggi. Skor purata kepuasan ialah 4.79 daripada 5,
menunjukkan e-buku ini berjaya meningkatkan kesedaran keselamatan siber pelajar. Selain itu, 4.78 menunjukkan pelajar sangat berpuas hati menjadikan e-buku ini sebagai bahan bantu belajar dan 4.74 menyatakan kesediaan mereka untuk mengesyorkan e-buku ini kepada rakan lain. Ini menggambarkan penerimaan positif dan potensi besar sebagai sumber pembelajaran digital masa depan. Maklum balas pelajar dibahagikan kepada dua bahagian utama iaitu kekuatan semasa dan cadangan evolusi masa hadapan. Dari segi kekuatan, penjelasan bab ancaman sebenar seperti ransomware dianggap sangat jelas. Infografik dan nota ringkas membantu mencegah kebosanan. Aktiviti pengukuhan minda sangat berkesan meningkatkan daya ingatan. Dari segi penambahbaikan, pelajar mencadangkan integrasi video interaktif, animasi dan simulasi serangan, serta penambahan iChatbot untuk soal-jawab masa nyata dan pembangunan dalam versi aplikasi mudah alih agar lebih mudah diakses. Dapatan ini selari dengan literatur Mahat dan Yunus yang mendapati e-buku mampu merangsang pembelajaran kendiri yang efektif. Menariknya, e-buku bertajuk Cyber Security Ethics and Countermeasure ini bukan sekadar mengajar teori, tetapi menanam kesedaran situasional di mana pelajar boleh mengesan simptom serangan dunia sebenar. Perkara ini menggambarkan evolusi pembelajaran generasi Z yang memerlukan elemen AI, interaktiviti dan gamifikasi untuk mengekalkan minat dan keterlibatan. Secara keseluruhannya, e-buku ini terbukti sebagai intervensi digital yang berkesan bagi menyederhanakan topik kompleks seperti cybersecurity fundamentals. Multimedia interaktif terbukti meningkatkan daya analitik, pengekalan memori dan keupayaan mengesan ancaman siber. Selain itu, akses yang mudah menyemai budaya literasi sekuriti digital sekaligus melahirkan graduan berdaya tahan siber. Namun begitu, terdapat beberapa kekangan yang perlu diakui. 1. Saiz sampel hanya melibatkan 91 pelajar daripada satu program semester 2. 2. Lokasi tunggal di Politeknik Ungku Omar menghadkan generalisasi pada peringkat kebangsaan. 3. Bias metodologi kerana bergantung kepada soal selidik kendiri yang mungkin dipengaruhi persepsi subjektif responden. Kajian masa hadapan dirancang dalam 3 fasa utama. Fasa 1 perluasan skop populasi akan melibatkan pelbagai institusi dan program bagi mendapatkan data berskala kebangsaan. Fasa 2 metodologi lanjutan menilai impak e-buku secara langsung terhadap pencapaian akademik atau GPA pelajar. Fasa 3 naik taraf e-buku 2.0, integrasi iChatbot, simulasi ancaman siber, serta pembangunan versi aplikasi mudah alih sepenuhnya. Penambahbaikan ini diharap mampu menjadikan e-buku bukan sahaja bahan sokongan, tetapi ekosistem pembelajaran siber yang holistik dan dinamik. Sekian, terima kasih.